Itu Ayatul Kursi. Ada juga amalan dengan surah Yasin. Surah Yasin ni panjang sikit lah kan. Jadi itu caranya. Kalau kita mengembara kan, pergi masuk hutan ke, pagar kita punya kawasan kita. Ya tak? Supaya binatang buas ke apa kan, ada orang ni, itu cara dia. Kerana itu kehebatan suratul Baqarah kan, suratul Baqarah. Kita nak musnahkan sihir, surah Baqarah lah kan. Tapi bukan semua satu surah Baqarah tu. Dia bukan ada dia 286 ayat. Dia ada 10 ayat je. 10 ayat je yang kita kena amal. Atau tak ada 10 ayat, 1 ayat saja. Kan? Maka hadis ini mengajarkan bahawa hubungan yang berterusan dengan Al-Quran merupakan sumber keberkatan, perlindungan, kemuliaan kan? Di dunia maupun di akhirat. Kerana di akhirat ia sebagai bekal yang amat berharga. Kerana apa? Kerana ada syafaat. Jadi mudah-mudahan kita dapat beramal dengan sering kita baca surah Al-Baqarah, ataupun tidak-tidaknya 10 ayat. 10 ayat ni, ayat pertama, siapa nak catat boleh catat. Ayat pertama sampai ayat 4 kan. Ayat pertama sampai ayat 4. Kemudian Ayatul Kursi kan, ayat 255, 256, 257. Jadi 4 campur 3 berapa? 7. Okey. Kemudian 3 ayat di belakang bermula daripada lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, 284, 285, 286. Jadi amal dia. Kita jadikan dia tu sebagai wirid. Hizib kita. Kan? Kita jadikan wirid, kan? Mana awal 4 ayat awal sebelum tidur kan, baca 4 ayat awal, 3 ayat di tengah dan 3 ayat di ujung. Ayat kursi 255. 255, 256, 257. Kan? Ada lagi kegunaan ayat tu kan. Kan bagi banyak kan tak jadi datang belajar pula, jadi dukun pula kan. Dia ada ayat nak matikan sihir boleh, ada kan. Nak potong sihir boleh. Tapi itu dah sebahagian daripada ayat ruqyah dia tu. Ayat ruqyah. Jadi itu ayat-ayat yang boleh kita baca lah kan. Ya sebenarnya kalau kita baca Ayatul Kursi pun, maknanya kalau orang kena gangguan, kalau kita baca betul cara baca dia, jin tu boleh keluar kan? Kalau orang kena rasuk, jin boleh keluar. Takut dia pula pindah kat kita pula, kita jadi jin pula kan. Tu nak kena ada cara mengubat dia. Nak ada peninding. Dia ada ayat-ayat dia lah kan. Kena baca doa Jibril, kena ada. Tapi tak apalah, bacalah Quran. Quran tu dah jadi pendinding dah kan. Ini kalau orang-orang nak berubat boleh lah kan. Okey jadi maknanya 10 ayat ni. Jadi sebelum tidur pagar rumah dulu kan. Sebab apa? Sihir ni dia berlaku waktu malam. Dia siang tak jadi. Sebab apa orang menyimpul-nyimpul tali tu kan, memuja-muja dia waktu malam. Qul a'udzu birabbil falaq kan, berlindung daripada kegelapan malam kan. Min syarri ma khalaq kan, wa min syarri ghasiqin idza waqab.
Dia baca ayat kursi sebelum tidur. Kan? Setidak-tidaknya kalau tak boleh baca ayat-ayat ni, 3 kul jangan tinggal. Kan? 3 kul. Kalau 3 kul pun tak boleh baca, habislah. Kalau tidur baik mati. Jadi itu amalan lah, insya-Allah. Kita ni kena ada amalan. Sebab kita tak tahu musuh. Sebab tu dalam disebut dia musuh ni banyak. Kan? Musuh, musang berbulu ayam. Kan? Itu tak masuk. Kan? Musang berbulu ayam. Gunting dalam lipatan. Lagi apa? Dia ada empat. Dalam perkataan tu dia ada. Pedang mencucuk jarum. Iya ke? Macam tak pernah dengar ya. Dia musang berbulu ayam, gunting dalam lipatan, lagi musuh dalam selimut, dan api dalam sekam. Ini semua bahaya. Kan? Itu orang-orang dulu. Sebab tu perkataan-perkataan ni kita kena pegang. Api dalam sekam kan. Sada-sada terbakar ya. Itu bahaya tu. Jadi kalau kita tak ada amalan, kita tak tahu syaitan, jin ni duduk dalam badan kita. Ya. Sebab tu dia kena ada sada-sada ini je. Jadi 4 kan? 4 tu musuh kita kan. Pegang gunting dalam lipatan, api dalam sekam, musuh dalam selimut. Lagi satu? Bukan musang berjagut. Musang berbulu ayam. Tu kena pegang tu. Orang kalau pendekar dia pegang 4 ni. Kan? Kalau pahlawan dia pegang. Tu kena, sebab kita hidup ni kena berjaga-jaga. Musuh ni kita tak tahu. Kan? Kita tak tahu. Kena berjaga-jaga. Okay? Wallahu a'lam. Kadang-kadang orang dulu tu yang dia buat cara tidak Islam tu yang buat dia simpan saka. Itu tak boleh. Banyak orang buat tu. Itu tak betul. Itu salah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa albisna bi khil'atil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an wa afina min kulli bala'id dunya wa 'adzabil akhirati bi hurmatil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an wallahu min waraihim muhibbal wa Qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Bismillahir syafi, bismillahil kafi, bismillahil mu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'un 'alim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah wa rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arsyil karim. La ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah wa subhanallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.